Weh, takat cari Pak Kordi je tak payahlah suara macam peti. Siapa Pak Kordi? Aku pun tak tahu, tapi dia suruh aku potong pagar tu. Wah! Potong macam mana ni? Ya, tengok. Ingat yang besar, takut ya? Tak nak buka. Tak ada orang nampak. Malan, hutang kau mana? RM35. Alah, Neng. Tak boleh kan nak settle bila-bila. Hai, bayar sekarang. Sebab hutang kena bayar tau. Apa? Ubi, hutang dah lagi tak? Hari tu tak payah ni, nak kena bayar lagi ni. Aduh, aku lagi kena. Aduh. Sal. Pinjam lah 50. Bagi kali tu pula. Lah, saya kena bagi. Kata friend. You my friend kan? Come on, baby. Come on lah, baby. Friend. Baby. Friend. Come on. Kawan tunggu. Frank banyak pasal. Saya pun ada ini satu ni. Alah, cincai lah. Alamak. Aduh. Nah, ya macam tu. 35. Dia kan untuk kena ni. Ada lah. Kau kata hutang lah, kacau lampau ni. Main minta hutang kat depan-depan orang lah. Kacau dia lampau ni. Ha, kena tuntut. Baik tuntut dunia pada akhirat. Dah. Okey, settle. Mana okey? Okay, settle. Aku hutang apa-apa? 14. Hari tu 14. Okay, this one is a 10. 1, 10. 1, 10. 1, 10 dengan 1. 10. Okay. 10. Okay, 14 14. Okay, settle lah hutang lah. I say man, friend. Very good friend lah. Okay? Ambil. Baby? Yes. Okay, baby, you very good friend. Alright? 14. Yes. Betul ke 14? Betul. Satu panasnya. Okay? Okay, settle lah. Come on, baby. Settle ke? Settle. Okay? Ini 14. Ini kalau roti canai. Roti canai cukup. Roti canai dengan apa? Nak apa? Roti ni bagi dia satu roti canai. Nak minum apa? Kopi O. Kopi O satu. Okay? Come on, baby. See you. Alright. 14. Settle lah. Hari tu 14. Taklah. Roti canai satu. Musa, saya nak tanya pasal tabung tu kan. Kau dah pergi ni dah? Cek surau, jaga-jaga surau tu macam mana? Entah, tak tahu pula. Saya selalu juga sejak saya balik tu, saya selalu ke surau tu. Ada nampak macam mencurigakan nama siapa jaga? Tak ada lah pula. Kenapa tu Pak? Maknanya kalau tabung tu
kita kehilangan duit tu lebih kurang RM1,000. Dalam Berapa ribu? 2-3 ribu ringgit tabung tu. Banyak tu. Itu yang saya khawatir fikir macam mana. Tu yang jumpa Musa ni kita nak cakap bab tu, bab tabung tu. Itulah Pak Imam. Saya ni baru keluar. 5 tahun saya kat dalam tu. Saya pun risau juga. Orang akan tuduh saya Pak Imam. Tak gitu. Awang. Tak tahu dah pula. Tapi itulah saya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Pak Imam, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Mus. Allahu akbar. Awang. Lama tak nampak pergi surau ni. Dah lupa jalan kau apa macam mana? Kita orang ni musim hujan ni. Ni rajin-rajin mana? Kita ke surau. Ramaikan karya kita kat sana di surau. Jadi, Musa. Kita orang apa? Tahu. Aku ada hair sikit dengan Pak Imam. Oh ya ke? Kamu tak jumpa Pak Imam. Baik Imam. Okey. Duduk. Waalaikumsalam. Aku nampak orang. Saya duk rasa lah. Saya rasa 3 orang tu lah Pak Imam. Siapa lagi dalam kampung ni Pak Imam? Ya, saya yang setuju. Saya imam dekat situ. Saya tak boleh nak kata orang kata nak tuduh orang ni. Kita ni apa-apa hal kita nak mengata orang ni, kita kena usus periksa dulu. Kita kena menyiasat dulu. Kita tak boleh tuduh orang macam tu. Wah, kasih saya kopi dah jadi baik dah sekarang, Musa. Itulah Musa sekarang ni. Susahlah kita nak ajak pergi mana-mana pun tak boleh dah. Dulu ia yang ajak aku. Itu hari Pak Imam dengan toke durian tu. Bang, pilihlah. Ada style juga. Oh, ini bayo. Ni dulu memang T24. Oh, 24 Sebelum ada Musang King dia ni Musang King. Oh, ini Musang King Ya. Oh, ya. Angkat besar sikit lah. Ya, okey. Ya. Bang, belum bayar lagi yo. Apa salah ladi kah? Bang, wang kuno angkat lagi yo. Mari. Macam itulah ceritanya Pak Imam. Bukan bayar pun. Tak apa esok. Besar esok. Esok. Tapi aku dapat tahu kita kena jumpa dengan Pak Kordi secepat mungkin. Siapa Pak Kordi? Aku pun tak tahu, tapi kita kena jumpa dia secepat mungkin. Tapi sebelum jumpa tu kita kena ada bawa barang. Pak Kordi cakap cuma bawa barang ke? Bukan dia cakap, tapi ada orang yang bagi tahu. Pasal projek yang nak Jadi kita kena jumpa Pak Kordi secepat. Jangan lengah-lengah. buat apa? Apa nak buat Mana barang tu, nanti mungkin akan datang. Nanti bagi tahu lah. Mau cakap nanti bagi tahu lah. Wah, lambat dah. Kopi orang. Wang sudah sasa cakap. Tapi tak keluar lagi. Wah, sudah sasa cakap lah. Ini macam